Technical explanation pasal camber bolt dengan camber ni korang boleh tengok sendirilah dekat YouTube lain ataupun dekat Google. Cuma apa yang saya tahu pasal camber bolt ni ialah kalau kita tukar tayar saiz sama ataupun rim sama, sebenarnya tak perlu pun tukar camber bolt tu. Hanya minor adjustment sahaja yang diperlukan waktu buat alignment, which mean manufacturer sebenarnya dah buat sedikit tolerance lah untuk alignment adjustment tu. Tapi kalau korang tukar tayar yang lain daripada original size ataupun tukar sport rim yang lain daripada original, camber bolt tu kemungkinan diperlukan untuk buat alignment. Tapi itu pun tak semestinya, bergantung kepada kejujuran kedai tersebut. Mesin alignment kedai pun tak tahulah diorang ni calibrate ke tak kan. So kalau tak calibrate, memang boleh dikatakan dia punya accuracy tu tak tepat lah. Tapi bila tengok situasi sekarang yang macam wajib tukar, entahlah dah rasa macam scam lah pula kan.